Beza guys, aku dalam kereta Beza tunang, abang tunang aku. So aku baru siap pasang dia punya Android player ni 10 inci. Aku suka dia tengok kan, interior dia nampak macam lawa kan. Ni tak risau sebab ni yang murah ni kan, tak apa lah, choice diorang. So Android player ni dia ada wire untuk steering control tu. Korang just kena tukar benda ni, lock spring kena tukar, lepas tu tambah lagi wire untuk pergi ke head unit lah. Aku belum pasang reverse camera. Wire dekat bawah ni, ni wire reverse camera. Aku belum buat lagi. Malah ni aku tak nak buat wiring untuk reverse camera. Aku tak nak buat wiring apa-apa lah. Aku just nak pasang tempat tu, benda tu siap-siap lah. So sekarang ni yang ni aku dah pasang dekat tempat kerja aku tadi. Sekarang ni nak pasang benda ni, A200 70 mi dashcam. Kalau korang first time car owner atau baru dapat lesen, benda wajib sebenarnya bagi aku ni lah. Lepas tu ni nak buat modification lain macam rim, lower, exhaust tak perlu dulu lah. Bagi aku rim, lower, lepas tu interior mods. Dia dah try buat yang ni, tapi aku akan recommend suruh diorang tukar benda lain lah. Sebab abang tunang aku dia dah kahwin lah, dah ada anak, bakal ada anak. So ni aku akan recommend suruh diorang tukar lain lah. Ni tak cantik lah ni, crack sini lagi. Lepas tu dia macam lalu je, dia tak balut habis. Aku akan recommend suruh tukar lain lah. Bagi aku okey lah ni 1.0 simple mods. Benda ni 70 mi dah cukup lah untuk first time buyer, car buyer, atau first time buat kereta, macam first dapat lesen. Kau ada kereta Beza ni 1.0 dah cukup dah. Dah cukup, serius. Ada airbag. Bagi aku dah cukup lah. Cuma tak ada curtain airbag kan. Kau nak bawa macam mana, kereta ni murah. Beza 1.0 baru berapa. So aku nak pasang ni dulu, nanti aku tunjuk macam mana pasang. Sebenarnya kalau boleh, daripada view dari sini, kau tak patut nampak pun kau punya dashcam. So maksudnya dari sini, dia patutnya dashcam kau terletak belakang ni, tersorok. Tapi masalahnya tinted ni, dia bawah sikit, dia terlebih bawah sikit. Dia patutnya sampai sini je line dia, tapi dia extend pergi bawah. So aku akan letak bawah sikit lah. So mungkin akan nampak, mungkin tak nampak. Aku try dulu. Sebab kamera kena lepas daripada tinted. Kalau dalam tinted dia tak nampak sangat, dia kena lepas. So ni jenis yang depan belakang. Aku nak buat wiring esok sebab dia ada hard wire kit. So aku malas nak buat tengah malam sekarang ni. Dah pukul 9.40. Besok pagi baru aku buat. Just pasang-pasang dekat tempat dia. Itu je. Siri ni kacau tu. So tu je lah. Aku tunjuk dekat mana patutnya kena pasang. So setiap kotak 70 mi korang dapat ni. Ni biasanya dalam dia booklet dia macam nak pakai. Ni yang penting sebenarnya ni electrostatic film untuk lekat kamera depan dengan belakang. Dia ambil F4G lah. Aku rasa tak ambil pun yang F4G GPS tu. Ya. Ni device dia. So dia patutnya letak macam ni. Tak nampak sangat tapi kamera kena bawa lah. Nampak sikit lah dari sini. Nampak sikit. Tak apalah kot. Ni kamera belakang. Nanti aku pasang dulu. Wiring esok baru aku buat. And then dalam ni wires. Extend ni wire depan pergi belakang ni. Ni kena ada. Cigarette lighter. Ni trim removal tool ni. Ini untuk kau selit-selit wire kat dalam lah. Since ni tak ada airbag curtain, so korang boleh masuk kat sini lah. Dulu aku buat yang tutorial aku kan, sebenarnya tak boleh lalu sini sebab nanti dia kacau airbag keluar. Korang kena lalu bawah bagai. Tapi aku dah ubah aku punya, aku tak tunjuk. Tapi kali ni aku just selit lah sebab dia tak ada side curtain airbag. Dia tak ada airbag langsung kat tepi ni. Lepas tu ni bracket untuk
device. Dia akan kepit sini, klik kat sini je. Masuk plug, baru boleh tampal. So aku dah buat wiring sikit. Brake, reverse. Reverse camera working. Dia pernah atas sebab pun aku naik atas. So wiring dia, power cable. Lepas ni in, dia punya signal cable. Lepas tu dia kena masuk ke reverse light lah. Tapi aku jumpa dia warna kuning. So power pergi kat kuning, hitam pergi ground. Dah settle lah. Itu je lah. Tengah tengok ML. No, tinggal nak kemas-kemaskan bonnet. Pasal nak pasang wayar untuk dashcam pula. Okay, so aku dah dapat hidupkan lah 70 mile. Aku tahu dah malam. Tadi aku pergi test fit baju kahwin. So ini dia. So ground macam biasa, pergi cari bolt macam ni, tepi ni. And then aku set VCC dekat ni 7.5 paling atas sekali, iaitu M2. Aku tak tahu apa benda tu. ACC aku masukkan dekat 15M socket. So tu je lah. Aku tak ada fuse stepper, so aku just selit masuk dalam lah. Aku baru perasan ada lagi 2 wayar kat sini. Aku tak tahu wayar apa. So aku tak nak kacau lah sebab kereta orang. So tinggal kemas-kemas balik. Dah boleh lepas balik kereta ni kat dia lah. So semua dah siap pasang. Sebenarnya ni SD card tak ada. Ni dah pakai hardwire kit dah ni. Ni nanti bagi dia buka semua stiker. Ni stiker semua nak kena bagi dia buka. Unboxing. So first car driver, first car owner, first time drivers, korang memang perlukan, sebenarnya utamakan ni lah. Ini dashcam memang dekat atas jalan raya. Kau tahu Malaysia bukannya selamat sangat pun Malaysia punya jalan. So korang perlukan korang perlukan dashcam. Radio ni terpulang sebab yang ni low spec 1.0. So bagi aku baloi lah dia tukar ni sebab senang navigation, sebab dia ada ni dia ada Apple CarPlay, Android Auto. Tengok dia pakai Z-Link 5. Dalam ni dah ada Spotify, YouTube. Control nafas sikit dulu. Netflix jangan tengok sambil drive lah. Jangan, bahaya. Waze ada, tapi sebenarnya lagi balai kalau buka Z-Link 5 ni lah. Alang ambil phone Alang. Aku ajar dia buka ni jap. Macam info Alang kat situ? Dia bukan macam phone lah. Dia just keluar Apple CarPlay punya interface macam ni. Tapi dia masalah dia keluar dekat sini kan. Sebab ni kan Chinese punya produk. So driver China dekat sebelah sini. Ni boleh tukar ke sana. Sekejap, kita tukar ke sana. Buang dulu. Semua ni buang. Masuk mana Z-Link 5 tadi. Pergi setting. Ni driver position ke sana, right side. Okay. Buang lagi sekali. Tengok dah sebelah sana dah kan. Okay. So ini interface dia. Ni lagu biasanya. Alang pakai Apple Music kan? Tak, Spotify. Alang boleh tukar dari sini, tekan dari sini dulu. Atau Alang nak cari dekat sini boleh. Spotify kan. Spotify ni dia hanya boleh play lagu-lagu yang Alang save je. Kalau Alang nak browse, Alang kena pakai phone Alang. Nanti dia akan buka kat sini juga. Tapi dia tak boleh search. Sebenarnya search boleh. Boleh lah. Apple Music tak boleh. Bapak dia. Ni apa? Ni Spotify. Ni yang Apple CarPlay punya tau. Apple CarPlay punya interface lah. So macam contoh Alang ni Alang buka Spotify Alang. Saya lagi selamat buka dekat sini. Spotify. Buka
copyright music. Nanti kan kena copyright. Copyright music. Free ni. Copyright music free. Buka aja apa-apa. Tu playlist. Ada lagu sedap. Oh, ni sedap ni. Nampak sangat selalu dengar. Lepas tu, kalau Alang buka ni, nampak cantik lah. Oh. Kan? Nice. Kan? Lepas tu, dia punya home. Ni home page dia. So, nampak dekat sini. Kalau Alang buka Waze, dia boleh tengok jalan untuk Alang lah. Nampak? Dia akan keluar macam ni. Tapi Alang tak boleh baca. Oh. Dia yang bacakan untuk Alang. Dia akan Contoh bukaan. Tak payahlah kan. Ni. Dah settle. Hujan lah luar. SD card tak ada. dekat silakan dalam kotak tu. Kotak dia kat belakang lah. Hujan lah. Jap rumah ambil. Buka bonet. So aku lupa buat outro. In the end diorang dah ada SD card, diorang pasang sendiri sebab diorang lupa bawa dekat rumah. And then lepas pasang SD card, dashcam tu diorang set up dari phone diorang lah, pakai app 17My. Lepas yang tu reverse camera semua okey, diorang happy, siap buka stiker. Aku biarkan yang pelekat protektif tu untuk diorang buka sendiri. Rasa macam kita baru lagi kan. So video aku sampai situ je lah. Aku tahu patutnya video minggu ni patutnya pasal Japan, tapi aku tak habis edit lagi. Nanti next week kot. Next week ada video Japan tu. Patutnya kawan-kawan aku nak datang rumah, nak edit sesama. Diorang nak tengok pasal sambil reminisce. Kita orang tak boleh move on lah dengan Japan. Kita tak boleh move on lah dengan Japan. Rindu gila Japan. So jumpa korang next time. Jangan lupa nak like, comment, subscribe. Yang ni memang perfect mods for first time drivers, first time car owners. Macam contoh first kereta baru beli, first tak perlu baru, beli second hand dah cukup dah. Macam diorang pakai ni Beza 1.0, low spec. Boleh pakai, bukan tak boleh pakai, boleh pakai. Semua tu comfort. Macam contoh Apple CarPlay senang untuk diorang tengok Waze, tak payah nak tengok dari phone. Bahayalah tengok dari phone sebab kadang-kadang kalau letak atas kerusi, letak dekat aircon tu pun tak praktikal lah, sebab korang boleh distracted. So better ada Apple CarPlay. Itu je. Radio tu ada function lain macam YouTube. Boleh download Waze sendiri dekat dalam Android player tu sendiri. Tapi Apple CarPlay, alalang Apple CarPlay lah. Apple CarPlay kan future for now kan. So jumpa korang next time. Bye.